Bekas ahli parlimen Tony Phua memaklumkan bahawa dirinya setakat ini masih belum dipanggil pihak polis bagi membantu siasatan berhubung satu hantaran di Facebook yang didakwa menyentuh isu sensitif berkaitan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Menurut Tony Phua, dia kini masih menunggu sebarang panggilan rasmi daripada pihak berkuasa selepas beberapa laporan polis dibuat terhadap kenyataannya itu. Isu tersebut mula menjadi perhatian ramai selepas beliau mengeluarkan kenyataan mengenai sistem raja berperlembagaan di Malaysia dan bagaimana kuasa raja tertakluk kepada aspek tertentu berdasarkan perlembagaan negara. Kenyataan itu dipercayai dibuat susulan titah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menyarankan dua pemimpin politik hadir ke dataran Selangor bagi lebih memahami dan menghayati makna sebenar rukun negara. Selepas itu, kenyataan Tony Phua mula mencetuskan pelbagai reaksi daripada orang ramai sehingga puluhan laporan polis dibuat di seluruh negara. Menurut pihak polis, siasatan kini dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk berkaitan kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam dan penggunaan media sosial. Dalam masa sama, ramai netizen turut mula berbahas tentang batas kebebasan bersuara, sensitiviti institusi diraja dan bagaimana isu seperti ini sepatutnya dibincangkan dalam ruang awam. Setakat ini, Tony Phua masih belum memberikan komen lanjut selain memaklumkan bahawa dia akan memberi kerjasama berdasarkan keperluan semasa siasatan berlangsung. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.